PH menyusahkan rakyat apabila batal subsidi petrol pukal serta GST yang diasaskan semasa zaman Najib. Itu pandangan seorang pemerhati senada dengan kenyataan bekas Timbalan Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional BN, Datuk Eric Sito. Mendakwa keputusan Pakatan Harapan PH membatalkan dua dasar utama era mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah merosakkan ekonomi negara. Eric menerusi hantaran di Facebook mendakwa ia susulan pemulihan subsidi petrol pukal telah menyebabkan peningkatan kos tambahan kepada kerajaan anggaran sekitar 30 bilion ringgit setahun. Manakala pemansuhan cukai barang dan perkhidmatan GST serta pengembalian cukai jualan dan perkhidmatan SST mengakibatkan pengurangan hasil kerajaan sekitar 30 bilion ringgit setahun sekaligus menyumbang kepada peningkatan defisit hutang kerajaan anggaran sekitar 635 bilion ringgit menjelang 2026. Malah menurut Eric lagi, jumlah lubang fiskal dianggarkan sekitar 60 bilion ringgit setahun jika dikira selama 9 tahun dalam tempoh 2018 hingga 2026. Boleh mencecah kira-kira 540 bilion ringgit. Eric yang juga pempengaruh media sosial itu berkata, sejak tahun 2018, Kerajaan Persekutuan didakwa tidak pernah mencatatkan lebihan bajet sekaligus menyebabkan kekurangan tersebut terpaksa ditampung melalui peningkatan hutang kerajaan madani. Dalam masa sama, jelas Eric, sekiranya hutang berkenaan dikenakan kadar faedah atau kupon bond sekitar 4%, maka jumlah keseluruhan beban kewangan akan terus meningkat akibat kesan faedah berganda yang menambah kos perkhidmatan hutang negara dari semasa ke semasa. Natijahnya, ujar Eric, rakyat kini terpaksa menanggung kesan hasil keputusan tersebut melalui peningkatan defisit hutang negara dengan kenaikan harga barangan, kenaikan caj khidmat hutang, perluasan SST, peningkatan kadar cukai serta pengenalan pelbagai cukai baharu. Susulan itu, pemerhati menggesa kerajaan agar mengembalikan semula GST tetapi dimulakan dengan kadar 4% bukannya 6%. Jelas pemerhati, peniaga telah mengenakan SST berlipat kali ganda kepada pembeli pada masa kini. Atas faktor berkenaan, sekiranya kerajaan melaksanakan GST, ia perlu dikenakan kepada penjual bukannya pembeli. Dengan nada lantang, dakwa pemerhati, sudah tiba masanya kerajaan menutup ketirisan dalam pelaksanaan SST dengan meneliti semula mekanisme percukaian GST bagi meningkatkan hasil kutipan negara. Malah pemerhati berpandangan peningkatan hasil cukai melalui sistem GST yang cekap mampu membantu kerajaan menampung komitmen perbelanjaan besar termasuk subsidi bahan api seperti petrol dan diesel sekaligus mengurangkan tekanan terhadap kedudukan fiskal kewangan negara.